Nak duduk rumah banglo, nak ke jiran yang rapat-rapat, inilah rumah dia. Isi-isi untuk si gadis-gadis, untuk mak, untuk ayah. Biasa ruang mana yang mereka paling suka? Ruang sini lah, boleh bergaduh dengan lelaki. Kalau ruang ni tak ada, ruang apa? Ruang dapur lah. Ini pun nak buat cili-cili macam ni, nak lampu down, nak semua banyak kos. So masuk sini bawa anak, bawa bini, bawa mak ayah, bawa keluarga je. Tak payah nak reno-reno. Dan ni ada store. Kalau tak sempat nak kemas, mak mentua datang campak je dalam store ni. Jom kita naik atas. Apa yang best di bahagian atas? Living family lah, untuk kita lepak-lepak. Kita buat open house sekalipun, banyak orang datang makan-makan. Cukup 80-100 orang boleh masuk dalam. Inilah bilik master dia yang besar macam bilik rumah. Bilik master ni macam ruang tamu kat rumah Cik Iyam. Ini bahagian yang Cik Em cakap tadi, renovation. Asalnya dekat sini je. Kalau kita ada anak perempuan yang besar, tak nak sharing-sharing bilik air, ambil lah bilik ni.